Sebagai simbolik perasmian Hari Warisan dan Budaya UiTM yang berusaha, Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi akan menandatangani dokumen pelancaran Hari Warisan dan Budaya. Dipersilakan yang berusaha Prof untuk menyempurnakan gimik perasmian tersebut. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Prof atas penyempurnaan gimik perasmian itu tadi. Dipersilakan kesemua tif-tif kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Untuk pengetahuan semua, program ini bakal dijalankan pada semester hadapan bersama seluruh UiTM se-Malaysia dengan pengisian menarik seperti peragaan baju tradisional, pertandingan video pendek bertemakan tradisional dan persembahan tarian dan nyanyian tradisional. Jadi marilah kita sama-sama menantikan program Hari Warisan dan Budaya UiTM ini. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan persembahan tarian berkumpulan oleh Gemalai Karma Dansa. Dengan itu, sama-samalah kita menyaksikan persembahan yang akan dipersembahkan. Dipersilakan. Seterusnya, sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis diteruskan dengan sesi penyampaian cenderamata. Dengan itu, majlis menjemput Yang Berusaha Teknologis Encik Muhammad Hafiz Askia untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata berbentuk sijil Tokoh Seni dan Budaya UiTM 2025 kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Syahibi. Dipersilakan.
Razali selaku Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan atas kesudian melancarkan Hari Warisan dan Budaya UiTM kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Muhammad Sazili Shahidi. Sebagai tanda kenang-kenangan kita pada malam ini, majlis mempersilakan kesemua div-div kehormat dan para hadirin untuk bersedia bagi sesi fotografi. Hadirin dipersilakan untuk memenuhkan ruangan tengah dataran bagi melancarkan sesi fotografi.